Nilai sebuah rumah tapi boleh pegang dalam tapak tangan. Itulah gold bar 1 kilogram. Gold bar 1 kilogram harganya pada tahun 2023 hanyalah sekitar RM296,000. Tahun ini nilainya sudah mencecah RM500,000. Dalam masa setahun sahaja harganya naik lebih RM100,000 iaitu kenaikan sekitar 36%. Jadi siapa sebenarnya yang patut beli gold bar 1 kilogram? Biasanya ia dibeli oleh pemilik bisnes yang mahu menyimpan modal dalam bentuk aset yang kekal nilainya. Ada juga pelabur yang menyimpan dengan matlamat untuk menjana keuntungan dalam masa lebih 2 tahun. Individu yang mempunyai pendapatan lebih RM30,000 sebulan tetapi masih belum ada harta dalam bentuk emas juga antara yang sesuai. Begitu juga dengan mereka yang sudah ada simpanan lebih RM300,000 di dalam bank dan tahu simpanan itu tidak akan digunakan dalam tempoh 2 tahun. Hakikatnya gold bar 1 kilogram ini bukan sekadar simpanan tapi simbol kekayaan dan kestabilan yang sebenar. Dan bila anda pegang sendiri seketul emas 1 kilogram, barulah anda akan rasa apa maksudnya kekayaan yang boleh digenggam. Urusan jual beli emas bersama Public Gold sangat mudah dan telus. Jadi kalau anda berminat untuk tukarkan sebahagian simpanan ke dalam bentuk emas, anda boleh rujuk pin video saya untuk langkah mudah daftar akaun emas dan nanti saya akan bantu anda cara terbaik menabung emas di Public Gold sesuai dengan bajet anda.